selalu sakit dekat leher-leher. Dia boleh urut-urut dekat leher. Dia nak tahu mana reflexology itu point untuk bahagian leher. Nak tahu, save dan share video dulu. Nanti Master kongsikan cara-cara urut leher. Mari, Master tunjukkan mana point itu adalah leher. Ini adalah leher. Alright? Kenapa? Macam mana kita ingat lah? Tengok, ini boleh bengkokkan. Tengok kita punya kepala. Boleh bengkokkan. Ini satu biji sama dengan leher. Kita sama juga sapu krim sikit dekat bahagian leher ini. Gunakan ibu jari, tekan dan pusingkan. Tekan dan pusingkan. Tekan, pusing. Tekan torak dan pusing. Sini ada satu urat tau. Ini urat, waktu you tekan punya jam, you akan rasa tak. Tapi kalau rasa ini video ada bantu, tolong like dan share.